Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi pihak Cik Tam Oboi TV, melahirkan rasa sedih terhadap apa yang berlaku ke atas misi kemanusiaan kita, antaranya yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla GSF, yang mana ini merupakan satu misi kemanusiaan, memberikan bantuan kepada rakyat yang tertindas dalam aspek kemanusiaan, iaitu ke Gaza, dan nak memecah sekatan yang dibuat oleh rejim di sana tu. Sebagaimana yang kita tahu bahawa di dalam misi Sumut ini melibatkan salah seorang daripada artis kita juga, iaitu Zizi Kirana, yang dikatakan turut ditahan di sana sekarang. Jadi Zizi Kirana ini, dia pergi ke sana, kita anggap sebagai aktivis Malaysia yang menyertai konvoi kemanusiaan ini menaiki kapal Huga bersama dengan beberapa aktivis dunia yang lain. Jadi ini merupakan satu konvoi kemanusiaan antarabangsa. Bukan sahaja penyertaannya daripada rakyat Malaysia, tetapi melibatkan aktivis daripada negara-negara lain, termasuklah negara barat. Dan konvoi ini juga dia bermula daripada Barcelona, yang mana diberitakan 20 kapal bergerak daripada 45 negara. Bukan sikit, tapi pada 1 Oktober 2025 yang lalu, semua kapal-kapal ini telah dipintas secara tidak sah oleh tentera ISRAEL ni. Dan Zizi Kirana ini di antara 7 rakyat Malaysia yang turut ditahan. Sehinggakan mereka ini telah pun masing-masing membuat video terakhir menyatakan bahawa sekiranya anda menonton video ini, maka kami sebenarnya telah pun ditahan. Sedangkan ini merupakan konvoi kemanusiaan untuk menghantar bantuan, bukannya untuk berperang. Walau bagaimanapun, misi ini merupakan bukan sekadar misi kemanusiaan, tetapi lambang keberanian dan pengorbanan kita, termasuklah beberapa orang rakyat Malaysia yang turut serta ini, sebagai solidariti global. Pernyataan kita kepada dunia antarabangsa bahawa kita sangat tidak menyokong apa yang berlaku di Gaza.